juga yang lain boleh maklumkan kepada orang lain lah, ya. Untuk yang penerima STR, mesti you all tahu yang dalam kawasan siapa penerima STR, ya. 30 September iaitu hari Selasa, sistem akan dibuka sepenuhnya kepada 16 juta warga negara Malaysia berumur 16 tahun ke atas yang memiliki MyKad dan juga lesen memandu yang sah. Okey, saya dah cover sedikit lah, ya, untuk budi badan ini. Jadi bagaimana cara nak menggunakan di petrol nanti, ya, tuan-tuan bolehlah minta bantuan daripada staff di petrol pump. Sama ada dia ada dua kaedah. Kalau kita nak isi secara manual, maksudnya kita kena pergi ke kaunter lah, tunjukkan IC kita, buat sahkan, dan baru kita boleh tuang minyak lah, kan. Tapi kalau kita jenis yang suka guna sendiri tu dekat di station pump tu, so kita masukkan IC kita untuk dia verify kita punya IC. Kemudian bila dah sah, dia minta kita masukkan jumlah amount berapa kita nak isi, RM50, ya, RM20 ke apa, kita ikutlah apa yang terpapar di skrin tu untuk kita pilih. Kemudian bila dah approve, kita buat bayaran, menerusi kita pakai wave lah, kan, ataupun kita insert kad kita kat situ, dan kemudian dia akan verify, approve untuk kita isi minyak macam biasa. Dia punya kaedah tu nampak mudah lah, cuma kita kena tengok nanti bagaimana nanti pada 30 hari bulan. Okey, hari ini kita akan uji dengan polis lah. Subsidi diagih secara adil dan bersasar hanya kepada warga negara Malaysia. Jadi warga asing, okey, yang berkenderaan asing automatically dia tak boleh guna RON 95 ni. Sebab memang daripada hari itu lagi dia orang dah kena beli RON 97. Kalau kenderaan plate asing, memang automatically dia tak layak pun nak beli yang RM2.60 tu. Dia memang terus kepada RON 97, ya. Penetapan harga pam pada harga tanpa subsidi dapat menangani isu ketirisan dan penyeludupan. Penjimatan daripada pelaksanaan ini boleh digunakan semula lah, supaya untuk kerajaan dapat memberikan bentuk-bentuk bantuan-bantuan seperti SDR ke, SARA ke, berbalik semula kepada rakyat, dan juga sektor-sektor kerajaan yang lebih penting macam contoh pendidikan, kesihatan dan sebagainya daripada lebihan keuntungan ini, ya. Jadi kenderaan awam dan komersial yang layak akan menggunakan Flipkart untuk membeli petrol RON 95 bersubsidi. Jadi untuk yang ini pendaftaran, okey, untuk yang kenderaan awam lah, dan juga yang e-hailing ke, kenderaan komersial ke, mereka kena buat pendaftaran, dan pendaftaran telah dibuka pada 15 September, ya. Dan harga bersubsidi RON seliter RM2.05.